Tripod ni buat aku rasa dah tak nak pandang tripod lain dah. Yang ni tripod terbaru daripada Ulanzi, MT-80. Letak je atas lantai, terus tu buka sendiri. Sangat praktikal kan? Paling penting material dia solid gila dan banyak upgrade yang dia dah buat dekat sini. First, dekat bahagian kepala dia ni boleh pan and tilt macam ni. So untuk dapatkan movement yang smooth tu memang boleh. Next, safety twist lock dia ni. Ini paling function. Kalau tak ada ni memang tak stable untuk tampung benda berat. Macam tripod yang sebelum-sebelum ni. Kalau full extend boleh sampai 213 cm. Memang tinggi. And one more thing, dekat bahagian kaki dia ni dia ada lubang untuk cucuk dekat tanah bagi tersabitkan tripod ni kalau shoot dekat outdoor tu. Mantap kan? Yang bestnya ini dia support sampai 5 kg. Tripod ni multifunction lah. So guna untuk lighting boleh, phone boleh, dan paling penting bagi aku support untuk mirrorless. Satu tripod je boleh guna untuk macam-macam setup. Personally aku memang suka gila yang macam ni. Senang bawa, senang setup, tak makan ruang dan paling penting sangat kukuh. Kalau rasa nak grab boleh grab sekarang sebab tengah promo tu. Link aku dah sediakan. So what's next?